Dah masa saya ni. Mana Siti ya? Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi Siti. Hari ini cikgu nak ajar kamu satu topik yang sangat sedap. Ha? Sedap? Topik sedap? Oh, hari ni kelas memasak ke, cikgu? Hahaha, bukan. Tapi topik ini berkaitan dengan makanan. Namanya pecahan. Oh, macam bila kita kongsi kek ke? Tepat sekali. Contohnya, cikgu ada sebiji pizza ini. Kalau cikgu potong kepada 6 bahagian, dan kamu makan satu, kamu makan berapa pecahan? 1 daripada 6? Itu 1/6. Bijak. Ini kita panggil pecahan bahagian daripada satu keseluruhan. Cikgu keluarkan 4 kad carta bulatan. 1/2, 1/4 dan 3/4. Lihat sini. Ini bulatan penuh. Kalau cikgu warnakan separuh sahaja, itu jadi 1/2 kan, cikgu? betul. Dan ini pula, apa pecahan ini? Terbaliklah, cikgu. Lah. Apa pecahan ini, Siti? 1/4. Bagus. Pecahan banyak digunakan setiap hari. Masa potong kek, bahagi pizza. Malah, bahagi masa pun guna pecahan, tahu? Siti, jom kita nyanyi sama-sama. Jom. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat Nona jauh, rasa sayang, sayang, 1/2, 1/3, ada juga 3/5. Jom kawan-kawan semua, belajar pecahan seronok sentiasa. Wah, cikgu. Saya ingatkan pecahan tu susah. Rupa-rupanya macam potong kek je. Kan? Matematik tak semestinya membosankan. Lagi-lagi kalau belajar sambil makan. Jom makan sama-sama. Cikgu ada sebiji apple ni. Cikgu potong kepada 2 bahagian. Separuh untuk cikgu dan separuh untuk Siti. Ini jadi berapa pecahan? 1/2. Betul!
Saya hauslah cikgu. Tapi kita cuma ada sebotol air ni je. Macam mana kita nak kongsi sama rata, cikgu? Bagus pertanyaan tu. Cikgu akan tunjukkan satu lagi konsep matematik yang sangat penting, iaitu pecahan 1/2 dengan menggunakan air. Sekarang kamu tengok ya. Cikgu ada satu botol air. Cikgu akan bahagikan kepada 2 bahagian. Dah sama ke ni Siti? Itu tak sama rata lagi, cikgu. Oh, satu untuk Siti dan satu untuk cikgu. Kalau dibahagi sama rata, setiap orang akan dapat berapa? Separuh. Betul kan, cikgu? Siti, boleh tolongkan tuang ke dalam botol air ni? Boleh, cikgu. Nah, sekarang setiap orang dah dapat separuh botol air. Kamu nampak tak? Satu botol tadi dah dibahagi jadi setengah dan setengah sama dengan satu keseluruhan. Oh, jadi 1/2 itu maksudnya bahagian daripada sesuatu benda. Tepat sekali, Siti. Dalam hidup pun kita guna pecahan. Contohnya, separuh hari kita belajar, separuh kek kita kongsi, dan separuh botol air untuk Siti dan separuh untuk cikgu. Wah, pecahan bukan sahaja senang, tapi sangat adil. Jadi ingat ni murid-murid, bila kita bahagikan sesuatu kepada 2, setiap bahagian itu ialah 1/2. Satu botol air dibahagi 2. Setiap bahagian adalah 1/2. Pecahan itu menarik. Matematik itu seronok. Sekian, terima kasih. Bye-bye.